peranan beliau sebagai pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis ada hadnya, ya, ada hadnya. Dia tidak sampai ke situ, ya. Itu saya terkejut pada peringkat awal lagi apabila berlakunya perubahan kerajaan dan beliau dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri. Sejak awal lagi di mesyuarat pertama Suruhanjaya Pasukan Polis ni, beliau mendesak untuk mendapatkan kuasa bagi SP menentukan siapa yang boleh ditempatkan di sana, di sini, situ. Dan itu tidak baik, ya, tidak baik, tidak harmoni lagi, ya. Jadi sukarlah bagi saya sebagai ketua, ya, untuk nak menyusun atur. Dan melalui perbuatan begitu akan timbullah kem-kem tertentu. Ini kem menteri, ini kem IGP, ini kem timbalan IGP, ini kem pengarah. Tak baik, tak baik itu. Saya telah membawa perkara ini 2 kali ke perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya telah membawa perkara ini ke perhatian Tan Sri Ketua Setiausaha Negara sendiri. Saya dah bawa. Saya ni bukan manusia yang yang keras kepala nak pakai langgar, ya, tidak. Kita ada bos-bos kita, kan. So saya bawa lah ke perhatian orang, tetapi kenapa masih lagi beliau hendakkan kuasa ni, ya. Jadi tidak baik untuk negara ni, tidak baik. Dan ia bukannya sebab saya sebagai IGP saya hendakkan kuasa tu, tidak. Memang benda tu perlu, ya. Saya menentukan siapa yang boleh, ya, dilantik sesuai atau tidak, ya. Because saya bergelumang setiap hari dengan pasukan. Menteri tidak. Dia ada lagi berapa jabatan lagi, dengan APMM-nya, dengan immigration-nya, dengan berpuluh lagi dah. Registrar of apa ni, bawah Kementerian Dalam Negeri. Mana ada masa? Mesyuarat Suruhanjaya Pasukan Polis ni, saya telah tegaskan daripada mula, SPP ni amat penting kepada PDRM. Kalau tak dapat sekali sebulan pun kita bermesyuarat, tak dapat 2 kali, sekali sebulan, mesti adakan mesyuarat. Saya telah tekankan, ikhlas daripada mula. SPP tak ada pejabat. Bayangkan, ni saya nak kongsilah dengan orang ramai. Lalu di situlah letaknya SPP ni, martabatnya. Pejabat pun tak ada. Nasib baik tak letak payung satu, tak meja apa ni. SPP ni nak menentukan 129,000 orang ni, kebajikan dia apa semua, pejabat pun tak ada. Saya yang mendesak. Ini bukan saya nak lepas geram ni pasal ni, saya dah wawarkan saya nak serah jawatan ni, saya tak nak disambung pun, ya. Saya tak nak disambung, ya. Bukan saya orang kata dah tak dapat merajuk lah nak hentam, tidak. Ini untuk kebaikan semua. Saya berani. Saya takut besok ada orang takut nak mendirikan hujah-hujah ni. Tak apalah, lepas ni saya nak bantai, saya pun bantai lah, tak apa. Tapi saya nak katakan bahawa SPP tu amat penting. Dia tak boleh mesyuarat 1 jam, 2 jam, berpuluh-puluh kes tata tertib masih tergantung lagi, tak dibuat keputusan. Meeting 2 jam, macam meeting minum kopi eo dengan apa je. Begitulah keadaannya. Tak ambil berat langsung. Bukan saya tak mengadu perkara ni, saya mengadu perkara. Saya tekankan betapa pentingnya. You bayangkan kalau SPA punya apa ni, perjalanannya macam ini, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam macam ni perjalanan dia. Itulah yang terbaik-baik, sebaik-baik sekali lah, ya. SPP ni tidak dipengurusikan oleh seorang menteri. Saya sarankan di sinilah, sebaik-baiknya bagilah seorang bekas ketua hakim ke untuk menjadi pengurusi Suruhanjaya Pasukan Polis. Kalau seorang menteri ni masuk dia punya unsur-unsur politik di dalam tu, tak baik. Sebelum ini pernah cuba diusahakan, tetapi berlaku perubahan pucuk kerajaan oleh Tan Sri Abdul Kasim dulu, ya. Cuba untuk nak menyarankan kepada kerajaan supaya SPP ini tidak lagi dipengurusikan oleh seorang menteri, bagi seorang hakim. Baru dapat dia berjalan dengan apa. 4 kali sajalah mesyuarat 1 tahun sejak apa ni SPP ni, sepatutnya setiap bulan. So mesyuarat yang terakhir ni, yang sepatutnya katanya dibuat pada hari ni lah,
Awal-awal saya dah kata saya tak mau hadir. Sebab niat diadakan SPP itu pada hari ini tu memang niat dia tak betul lah. Kenapa pada hari akhir, hari Jumaat, hari akhir tu baru nak diadakan SPP mesyuarat tu? Kenapa tidak seminggu, 2 minggu sebelum ni, supaya dapatlah kita berbincang. Sekiranya ada apa-apa yang pincang, so kita boleh perbaiki. Ini hari ni buat mungkin 50 minit ke setengah jam ke, lepas tu minggu depan saya dah bersara. Apa saya nak buat? Saya sebagai IGP ahli yang utama dalam tu, sebab saya yang jadi ketua pada pasukan. Of course ada pengurusi. Ya, saya tidak mahu lagi lah supaya saya buka perkara ni seluas-luasnya, supaya orang ramai tahu di mana martabatnya SPP tu. Yang beliau katakan saya pengurusi SPP, dengan bangganya, dengan angkuhnya, saya pengurusi SPP. Apa yang dibuat?